Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Istimewanya pada episod kali ini, Kelas Tech TV membawakan anda liputan khas. SMK Bandar Baru Serting mengadakan sambutan Hari Guru bagi tahun 2026. Sambutan ini diraikan dengan penuh kemeriahan dan bermakna. Mari sama-sama kita saksikan.
Boleh tak cikgu kongsikan apa kata-kata cikgu untuk generasi yang akan datang? Pesan saya pada generasi akan datang, tuntutlah ilmu dan cari seberapa banyak kemahiran supaya kita lebih maju pada masa akan datang. Kami nak minta cikgu berikan kata-kata untuk generasi muda yang akan datang. Ya, generasi muda ini adalah pewaris negara. Jadi, apa yang guru sampaikan dan yang cikgu sampaikan, ambillah dia sebagai panduan untuk masa hadapan kami semua. Ya? Apakah tema ataupun slogan sambutan Hari Guru pada tahun ini? Okey Azman, tema Hari Guru kita pada tahun ini, Guru Utara Nadi Negara. Tepat sekali cikgu. Jadi, ini adalah soalan yang terakhir. Kita nak minta untuk cikgu bagi kata-kata kepada generasi akan datang. Okey, untuk anak-anak, cikgu harapkan jadilah anak-anak yang berilmu, beradab. Dengan jadi anak-anak yang beradab akan menjadi satu disiplin diri untuk awak jadi anak yang baik dan membantu awak terus cemerlang di masa hadapan. Terima kasih cikgu atas nasihat yang diberi. Selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di Malaysia. Guru Bitara Nadi Negara. Sekian daripada saya Muhammad Azman melaporkan untuk Kelas Tech TV, TV PSS SMK Bandar Baru Serting.